Ustaz lah kena pimpin angkatan perang yang terus pergi ke Palestin, tolong Palestin. Syiah ini dipecahkan pada 3. Syiah politik, kita sokong dia demi politik. Yang kedua, Syiah fiqah. Fiqah mereka sahaja yang berbeza dengan Islam. Yang ketiga adalah Syiah 12 imam, iaitu Syiah majoriti yang membentuk revolusi Islam Iran. Ditanya kepada mereka, apa ini kafir? Ini terkeluar pada Islam. Dalam keadaan sekarang, naratif itu dah disusun secara organik. Israel tak melabur pun pada ulama Islam. Ini kebencian yang ulama Islam telah warisi daripada kitab ke kitab, generasi ke generasi. Asal Syiah je, darah dia halal untuk kita kerana dia kata darah kita halal untuk dia. Bererti ada satu jenaka yang sangat sarkastik. Kalau kamu sebut dia Syiah, Sunni akan bunuh dia esok. Dia boleh sesatkan kami. Kalau sebut dia Israel, orang Sunni kata apa? Tunggu akhir zaman, Imam Mahdi lah yang akan memusnahkan orang-orang Israel ni. Itu cara dia. Hinggalah kata Syekh Mahir Hamud, kalau kita nak bagi cepat orang Islam ni perang dengan Israel, Netanyahu kena jadi Syiah. Kalau Netanyahu jadi Syiah, semua orang mengatakan, jom perangi orang Bani Israel kerana mereka adalah Syiah. Kerana telah ditanamkan kepada kita, urusan Bani Israel ni seolah-olah urusan Nabi Isa AS dan akan diselesaikan oleh Nabi Isa. Urusan Syiah, urusan kita. Ini yang dipanggil doktrin. Di mana doktrin ni berjaya ditanam selama bertahun-tahun selepas revolusi Islam Iran naik. Cara Amerika kata, kena tanam siap-siap. Satu hari kita perlukan orang Islam membantu kita. Tanam apa? Tanamlah kebencian pada mereka supaya apa saja dalam keadaan spark plug, switchnya akan menyala kerana sentimennya telah ditanam. Kalaulah kita menganggap orang-orang Syiah ini adalah kafir ataupun sesat, tak apa. Berilah izin pada mereka kerana mereka menganggap Palestin saudara Islam. Kita ni dengan Palestin sama Sunni, tapi kita tak boleh bantu Palestin. Jadi apa salahnya orang yang kita anggap sesat ni, tapi dia anggap saudara kita tu sebagai saudara seagama? Bagilah dia perang. Kecuali kalaulah ustaz dan tuan ulama mengatakan jangan sokong Iran kerana dia adalah Syiah yang terkeluar pada Islam, ustaz lah kena pimpin angkatan perang yang terus pergi ke Palestin, tolong Palestin. Kalau ustaz keluarkan dalil, tapi Palestin berada dalam keadaan terancam, kita pun nak keluar dalil. Syiah tak mengancam kita di Malaysia, dan sekarang dia mengancam Israel yang sedang membantai Palestin. Berarti izinkanlah, pasal ini bukan soal akidah. Kita bukan menyokong Syiah, kita menyokong politik dia yang anti-Amerika dan politik dia yang berpegang pada konsep Israel negara haram. Jadi kalau tuan-tuan dah faham, apabila perang ini berlaku nanti, kenapa nak diseret orang Kurdis masuk dalam perang ni? Kerana orang Kurdis itu Sunni. Sekarang dia sebutlah Kurdis nak tolong dia, Kurdis nak tolong dia. Pum, besok perang berlaku, perkataan Kurdis akan diubah. Syiah bunuh Sunni. Kerana itulah mereka akan kata, kita tiup kembali sentimen yang telah kita eksperimen. Dalam perang di Syria, dia berjaya. Itu saya jelaskan kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan faham kenapa mereka nak seret juga orang-orang ini masuk dalam perang, kerana dalam inilah boleh memecah belahkan Islam yang selama ini walaupun berbeza mazhab, setakat ini orang Islam berpegang kepada sokong Iran kerana Iran sedang membantu Palestin. Nak lemahkan sokongan ini, pecahkan naratif kepada Iran yang kamu sokong membunuh orang-orang Sunni. Saya ucap terima kasih kepada Dr. Mazhar yang memberi peringatan lebih awal. Siapa saja yang memerangi setan Nahu adalah orang yang kita sokong. Dia dah bagi awal kerana Mufti Perlis dah tahu. Orang-orang yang datang daripada aliran mereka akan lebih cepat menghukum Syiah. Tapi Dr. Mazhar nampak dalam keadaan politik dan juga Alawiyat dalam keadaan sekarang. Kalau syaitan menyerang Netanyahu pun sokonglah syaitan. Kerana ini lebih syaitan. Maka dia dah tegur awal, dalam keadaan Iran kita tidak menyokong akidahnya. Dalam keadaan Iran kita tak akan menyokong fiqahnya. Dalam keadaan Iran sokongan kita adalah politik ya. Kerana dialah satu-satu negara yang nak berperang dengan Israel demi Palestin. Dan kalau kita tolak Iran keluar, kita tak nampak mana lagi negara Sunni. Kita yang tersuni lah. Yang tersuni dengan kelang arak pun ada. Yang tersuni dengan kedai nombor ekor pun ada. Yang tersuni dengan segala kelab malam dilesenkan ni. Yang tersuni ni. Kalau kita ni tak boleh buat, kerana kita sibuk dengan urusan-urusan negara kita yang penuh dengan dunia ni, biarlah Syiah melakukan perang untuk membela orang-orang Sunni yang ada di Palestin. Kerana orang-orang Sunni di Malaysia sedang sibuk menguruskan. Nak hapuskan kuil, tanggungjawab kita. Kuil-kuil haram yang mengganggu tanah, tak urusan kita. Jadi kita ni sibuk. Sebab banyak sangat tanggungjawab yang kita kena buat. Maka kita biarlah tugas untuk memerdekakan Palestin dan tugas untuk mendapatkan kembali Masjid Al-Aqsa diserahkan kepada orang Iran kerana mereka telah menunjukkan semangat untuk mendapatkannya secara konsisten. Kita uruskan dulu soal rumah anutan haram. Banyak dekat Malaysia tak terurus. Jadi sibuklah orang-orang kita Sunni di Malaysia kerana kita ada banyak urusan yang Allah uji kita dengan rumah ibadah haram. Terima kasih.